Okey. Hari ini kita akan berterbang di tempat lapangan Kofek. So hari ini kita akan pergi daripada berapa jam Sekejap. Berapa jam kita pergi? Tak tahulah berapa jam ada weh. Ini berapa jam Masih ada jam Siapa tahu jam dia kat mana? Kat mana tu? Cuba komen. Lepas tu mana tempat jam? Aku tak tahu. Aku baru je first time main game ni. Tapi dah lama sikit. So hari ni kita akan mula daripada hari ni. Jom kita mula daripada hari ni. So mana tempat ni? Sekejap aku tengok. Ada tak? Tak ada lah. Okay, jom kita mula dia sekarang. Okay, jom. Aku guna controller tau. Kita guna controller tau. Controller Xbox ni. Tapi yang lain lain. Aku guna T3. Okay, aku guna. Mantap Kan kalau korang terhenti nak guna ni controller kan. Kau terus dia pergi dekat app, dia pergi dekat AP, tekan NAV, lepas tu dia akan tu. Senang lah. Lepas tu nanti dia akan pergikan. Lepas tu korang jangan lupa lah. Lepas tu tekan AP balik, so dia akan auto. So ini je. Sekejap So kita ada di tempat pertengahan Kelak X. So kita pergi dekat KOVAX. Jom kalau kau tak pandai kan, macam ni lah macam aku guna tu. Korang ada macam ni tak? Kalau ada like lah. Kalau tak ada, komen je lah. Kalau sikit lah subscribe lah. Aduh. So korang yang nak mana? Kita dah pergi daripada K. Kita lagi mana Kita pergi dekat Kofek. So feed dia sampai 3,100 lah. Aku lupa gear tutup. Dia tutup jangan lupa. Tapi yang tertutup gear kan. Sebab apa? Sebab nanti dia punya tu semakin lama semakin jadi rasa benda tu. Macam jadi ais. Yang ni kan cuaca sejuk lagi. Cuaca sejuk. Dekat tangkap siapa dekat tangkap hujan? Siapa dekat tangkap hujan? Bagi tahu like, comment dan share. Thank you So hari ni korang puasa tak? Kalau puasa like, kalau tak puasa subscribe. Kalau puasa tengah hari rasa komen. So korang hari ni puasa tak? Yang Melayu saja, bukan Cina So
So hari ni kita akan pergi ke... Wah, ada bunyi kereta api ya, Cok. So hari ni... Okay, kita lelaki sebenarnya. So, bukanlah perempuan. Perempuan memang tak tahu lah. Okay, so hari ni kita akan... Dan ni live aku guna live. So live kita ini tempatnya kita punya. So hari ni kita akan tengok ini punya live tau. Betul-betul punya live ni. Kau tak tahu je tengok dekat atas. Kan tu kan ada tempat komen kan. Kau ada nampak gitu ada benda nombor tekan. Tu lah live. So kita diam sebenarnya. So sebenarnya kita adalah nak buat plan apa lah. So korang pandai tak main guna macam auto ataupun guna komponen? Komen. Kena tengok aku guna macam ni. Aku tak guna komponen tau. Aku guna dekat atas. Tu kan ada ada tempat speed. Lepas tu atas dia ada benda Apple. Lepas tu atas dia pun ada tune. So tune boleh guna tak? Lepas tu alamak. Hayya. Ya. So ini okay, kita pergi selama berapa jam? 1 jam? 2 jam? Ataupun 3 jam? Apa? Cuba komen berapa jam kita pergi dekat kita pergi dekat Jap aku tengok ini kat mana ni? Betul lah ini Confess bukan kita pergi dekat situ ke Confess? Wow, ada air. Itu awan apa? Awan juga ke dekat mana? Ke dekat galaksi? Komen kita pergi dekat club. Apa salah pula kita pergi dekat club sekolah? Ya Allah. Ganti punya. Aduh. Tempat korang ada hujan tak? So ini kita akan tempat kita hujan kita dekat tangkap yang tadi. Siapa tadi hujan? Sini ada tempat engine, fire, fuel, ash, landing gear, spoilers, flaps, rudder, ada brake, wall, ada buses, ada ice, ada radar, ada sensor, electric system, head system, ada tires, ada promise proximity, ada stall, ada overspeed, ada taxi speed, ada low gear, ada low speed, ada gear speed, ada speed limit. Speed ada dekat speed atas speed limit tu ada.
So, sebab kenapa tempat bawah kita gelap bawah bawah kita dah gelap. Bawah gelap Entah tidur. Lalu buka ya. Nah, aku nampak tempat airport lah. Airport, aku nampak. Aku ada nampak clouds dengan... Weh, ni kita nak pergi mana ni? Entah. Landing lah. So, mesti gas sendiri sebab aku kena mood. Auto. Tengok dah sana. They coming up. Easy mat UN. Ya tu ada orang komen ni. Wah. Aset. Lihat. Fly schooling. UTSA become pilot. So kita ada di berapa jam kita punya live kita ada 11 11:56. So tinggal dia bergerakkan. Kita tunggu. Aku ada nampak gunung Gunung apa tu, Cok? Rasa realistik kot. Baru ni nak pergi ke mana pula ni lah. Baru kan aku pun tak tahu nak pergi mana. Letih tu. Tak apa, kita jumpa di part 2. Part 2 nanti kita akan tak payah takut apa entah. Boleh lah, kita tunggu part 2. So nanti aku nak hantar dekat YouTube. So siapa yang boleh komen komen je lah. So itu je. Ada. So ini kita aduh lah. Kita nak pergi ke mana? Cuba kita buat apa kita. Kita ada di 6 jam Kita bawa 6 jam masalah kita nak pergi tu dah 6 jam. UTC time. Kau nampak tak? Sebelah fog. Sebelah kanan tu. Ada UTC time. Kita baru 6 jam. So kita sampai pukul berapa? Kita tengok dah pukul berapa dah. Kita jauhnya. Jauh. Jauh Cok. Cuba kau tengok. Dia punya map. Aku bagi map. Tu. Jauh lagi tu. Tambah lagi speed. Dah aku tu tengok. Ini dah introduction. THL itu dia. So ni kita sampai pukul berapa ya?
Ush, ada tengah laut tu. Tengah laut ada. Ada why? Dia kena pakai. Main apa? Aduh. Aku pakai alamak. Aku lupa lah. Aku baru nak pakai yang engine kipas ni. Yang ni. Itulah. Macam tu. So, ini. Dah lupa. Kita stop dulu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa dekat part 2.